Pada suatu hari, ibu saya terlihat iklan aplikasi Tijanah di muka buku. Beliau memperkenalkan aplikasi tersebut kepada saya. Dengan harapan yang baru, saya mencuba aplikasi dengan melanggan akaun premium dan juga mula bermesej dengan calon yang ada, walaupun masih ada perasaan ragu-ragu. Tapi satu hari ada seorang wanita yang menjadi tarikan untuk diri saya dan juga Alhamdulillah tak sangka keberanian saya pada masa tu menyebabkan saya berjumpa dengan jodoh saya. 1 Mei 2024 menjadi pilihan untuk melangsungkan proses akad nikah. Harinya juga bersamaan dengan 22 Syawal. Begitulah perjalanan ringkas Syafiq dan juga Sofia. Kalau nak tahu lebih lanjut, nak baca kisah penuh dia, boleh baca dekat kita punya aplikasi ataupun dekat portal kita lah. Dan juga untuk dapatkan inspirasi ke, rasa tak yakin nak cari jodoh, rasa tak percaya orang boleh jumpa dalam tempoh sebulan, boleh berkahwin dalam tempoh 2 bulan, jomlah pergi kat Tijanah.my. Yang penting kita kena berusaha. Kalau kita nak sesuatu, adakan tindakan, wujudkan tindakan yang bersungguh-sungguh. Kemudian serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga ingat, bila nak guna Tijanah.my ni, upgrade premium cepat-cepat supaya dapat bermesej dengan calon ramai-ramai. Kemudian tapislah mana yang sesuai dengan diri kita. Selagi tak upgrade premium, selagi itulah kita tak boleh nak chatting dengan calon-calon. Selagi itulah kita hanya boleh tengok saja calon-calon kat dalam tu. InsyaAllah, all the best semua. Ajak kawan-kawan, ajak jiran-jiran, ajak teman-teman. Tak kisahlah siapa yang anda tahu dia tu single lagi, ajak je join Tijanah.my supaya ramai lagi yang dapat kita bantu bertemu pasangan. Tahun depan dah boleh puasa dengan pasangan masing-masing, dah boleh raya dengan pasangan masing-masing. All the best. Tijanah.my sedia menanti anda.